dah keluar nak pergi ke Kyoto. City Lines card number 6 is dah. Specific seat. Passengers. Jalan laju-laju ya. We are going to Hozugawa Ryu. Kyoto ni cantik lah. So today all time is closed. Yes, what all day? So kita datang Kyoto ni nak pergi Hozugawa River tapi cancel sebab bad weather. Sedikit kecewa tapi dalam masa sama dapat menjimatkan duit, dapat refund. So kita akan tukar plan. Bad weather, strong wind. So tak boleh naik boat. So masin mulut dia tadi. Kita tanjung jauh tentang. Entah betul. Sebab tadi memang angin kuat. Sangat love ya kat sini, cantik. Tak ada rezeki tak apa. At least I dah pernah jejak kaki dekat Kyoto ni. Bandar Kyoto. Ini yakiniku with text. So this is what we ordered. Dah sampai dah. Wow, what's this? Kan tak ada. So kita dah habis makan. Kita nak balik Osaka semula.
Kami bilang shopping. Mana kita nak makan sambutan. Sini. So kita repeat lagi. Yang ni dekat Osaka. I makan yakiniku. Order set ayam, spicy ramen normal. Kita dah check out. So kita letak luggage kita kat sini. Ada free space. Flight kita pukul 7 malam. 7 malam. So boleh relax dulu. Kita pergi jalan dulu lah dekat Osaka lagi. Lepas tu nanti kita naik train ke Kansai Airport. Let's go. Today I pakai kasut Onitsuka baru. My husband hadiahkan. New arrival Sekejap. Ini before nak pergi airport, kita repeat makan dekat sini. Zirohachi yakiniku. Halal yakiniku Zirohachi. Tapi dia tak buka lagi. Dia buka 11.30. Tapi kita orang tak ambil yang unlimited pun. Kita ambil yang set meal Wagyu. So kita tunggu dia buka. So kita ambil set ni. Refill nasi dengan sup. Kimchi tukar dengan namul. Kita orang tak makan kimchi. So masak ayam dulu. So ni Wagyu. Kita dah sampai Kansai Airport. So kita solat dulu. So this is men's prayer room. Perempuan dekat depan. Bye. Check in luggage. Zaman Air. Boleh check in one piece, another 2 piece kena carry. So got our ticket. Kita akan transit dekat Hangzhou for how many hours? 11 jam lah. 11 jam lah. Tapi tidur lah 3 malam. Ya, kita tidur 1 malam dekat Hangzhou dan esok pagi flight ke Singapore. Kita orang landing dekat Singapore. So kita dah lepas immigration. Now nak pergi gate kita 36. 小型の手荷物を空いている座席に置い通路や非常口を塞がないようにご注意ください。本機にはテパ高効率エア飛行機の離陸から着陸までの間、携帯電話やその他の電子機器は機内モードまたは Passengers shall comply with onboard safety rules. 前面妥善存放随身。
tunggu Didi. Okay, dah sampai. Mana toilet dia? Kat situ. How? Ni how? Dia kata down the way. Oh sorry. Macam mana ni? Aku. Okay, tadi kita ada delivery food. Ingat manusia lah yang hantar. Sekali robot duk ni how ni how. Itulah, ingat kita nak turun dah bawah ni. Nak pergi ambil, rupanya ada robot. Terkejut lah. Macam mana nak turun lift? Pandai ke? Power tu. Dia tahu nak turun lift lah. Dia macam orang lah. Kita tengok sekejap. Mana dia masuk? Ada dia masuk. Aduh. Ui. Dia dah masuk lah. So, ada food delivery guna apps kat China, tapi setiap nak guna tu kena translate guna apps. So, kita makan nasi goreng. I swear.